Saya rasa semua, one of the biggest mistake yang saya selalu tengok dekat player-player grassroots ni, bukan dia orang tak talented, bukan tak ada skill, tapi mereka tak ambil serius waktu training. Ya, datang training saya tahu semua ada yang bersemangat datang training, hadir pakai boot apa semua, complete, tapi dalam training apa yang jadi? Borak dengan kawan, gelak-gelak, tak fokus bila coach cakap, ada yang menguap, buat drill pun adalah kadar, sebenarnya you tengah wasting your own time. Masa awak sendiri awak buangkan tau. Sebab kalau you tengok kalau secara jujurnya, kalau saya tanya player, siapa yang nak jadi player yang bagus? Semua angkat tangan, semua nak jadi Messi, semua nak Ronaldo. Tapi yang angkat tangan ni, masalahnya impian semua orang besar, tapi effort masa training tu biasa-biasa. Alright? Benda ni yang you all kena faham. Training ni bukan tempat datang untuk just sekadar datang. Training ni adalah tempat untuk awak build diri awak. Setiap kali awak masuk ke padang training, okay, ia bukan satu sekadar sesi untuk cukupkan masa, bukan. Ini adalah peluang untuk awak improve. Kalau awak dah buang 10 minit yang hilang tu ialah bukan sekadar hilang saja. Ia akan membezakan di antara whether you improve ke tak you punya kelemahan, atau just static, ataupun jadi player yang baik, ataupun player yang biasa-biasa. Faham? So, satu lagi yang saya perasan ialah bila match, semua sini, semua nak main. Kalau kita buka vote je untuk match, semua orang nak main lah, nak berminat. Tapi bila training, energi tak sama, fokus hilang. Padahal player, training lah tempat sebenarnya awak jadi lebih baik, and match tu hanya tempat awak tunjuk apa yang awak dah build. So kalau awak tak build masa training, awak nak tunjuk apa? Saya harap benda ni you all kena faham. So kalau awak betul-betul nak serius jadi player, you need to start ubah mindset ni. Your warm up must buat betul-betul. Drill, fokus. Apa yang kau cakap kena dengar betul-betul. Every repetition buat dengan purpose. Put your imagination. Feel training ni macam game sebenarnya. And jangan takut untuk buat silap. Kena berani ambil risiko. And then belajar. Jangan malu buat silap. Barulah awak boleh improve. Jangan sekadar just datang cukup syarat. Okay? Buat untuk improvement. Ingat ni player, impian awak bukan ditentukan masa match saja. Impian awak ditentukan masa training. Apa yang awak buat bila orang tak nampak masa training, itulah yang akan menentukan siapa awak bila orang tengok. Jangan main-main dengan training. Saya sedih kadang-kadang, you all dah spend masa datang training, lepas tu datang tak buat, tak serius, coach suruh sepak sekadar sepak, tak ada benda. Macam mana nak cakap I don't want to say you wasting time, you wasting coach punya masa, awak punya masa. In fact, kawan-kawan punya masa kalau awak tak buat diri betul-betul. Sebenarnya, training ni is a battle. Kalau you tak prepare dalam battle ni properly, you masuk ke medan yang sebenarnya game tu nanti, you akan buat repeat benda yang sama. Apa yang buat dalam training, itulah yang akan buat dalam game. Percayalah cakap saya. So, next time, bila datang training, datang dengan penuh semangat, datang with purpose. Make sure that you change your attitude, you change your mindset. Cintailah training. Then you akan tunjuk siapa diri you dekat game nanti. Right, player? Assalamualaikum.